Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Saya sebagai moderator anda pada hari ini, Ahmad Mus'ab bin Muhammad Syazwan. Saya Alif Aiman bin Harun. Saya Fatina Sofina binti Ghazali. Saya Fatina Biha binti Mohsin. Saya Aina Patricia binti Cik Zainal Abidin. Baik. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan topik aplikasi prinsip literasi berdasarkan aktiviti yang telah kami lakukan. Secara asasnya, literasi bukan sekadar kemahiran mengajar, tetapi proses membina pemahaman yang mendalam. Dua prinsip utama yang akan kami kupas adalah prinsip berperingkat dan prinsip bermakna. Saya akan mulakan dengan menjelaskan bahawa literasi yang efektif mestilah bermula daripada persediaan mental murid sebelum beralih ke kemahiran teknikal. Mari kita mulakan dengan mendalami bagaimana struktur pengajaran disusun secara sistematik melalui prinsip pertama. Silakan. Baiklah, saya akan menerangkan apa itu prinsip berperingkat. Prinsip berperingkat bermaksud pengajaran disusun mengikut tahap kesukaran, daripada mudah kepada sukar atau daripada konkret kepada abstrak. Dalam aktiviti bina ayat bertahap, guru tidak terus meminta murid untuk menulis ayat lengkap, tetapi bermula dengan peringkat mengenal kosakata. Sebagai contoh, guru menggunakan gambar suasana di sekolah dan murid diminta untuk menyebut gambar yang menyebut kosakata yang terdapat dalam gambar tersebut, seperti guru, murid atau kelas. Tahap awal ini penting untuk membina keyakinan diri murid supaya mereka tidak merasa terbeban dengan tugasan yang kompleks terlalu awal. Seterusnya, saya pula sebagai pakar prinsip berperingkat. Saya akan bahas dari segi aplikasi dan unsur maju. Menyambung penjelasan prinsip berperingkat tadi, selepas murid menguasai kosakata, mereka dibawa ke peringkat pembinaan frasa dan ayat mudah. Di sinilah proses unsur maju berlaku. Daripada satu perkataan, murid dibimbing membina ayat lengkap secara perlahan-lahan. Aktiviti ini menepati teori scaffolding, di mana guru memberi sokongan penuh pada mulanya dan mengurangkan bantuan apabila murid mula mahir. Melalui kaedah berperingkat ini, kita dapat memastikan setiap murid mempunyai asas yang kukuh sebelum melangkah ke kemahiran literasi yang lebih tinggi. Seterusnya, kita lihat pula prinsip bermakna. Prinsip ini menekankan bahawa pembelajaran akan lebih berkesan sekiranya kandungan pembelajaran itu melibatkan pengalaman sebenar harian pelajar itu. Contohnya, dalam aktiviti cerita pengalaman murid, murid diminta bercerita tentang pengalaman hidup ataupun pengalaman rutin harian mereka seperti bermain bersama rakan dan sebagainya. Jadi, apabila murid menggunakan pengalaman sebenar, otak mereka lebih mudah memproses maklumat kerana mereka tahu dan faham apa yang mereka katakan. Inilah dipanggil pembelajaran kontekstual, di mana bahasa bukan lagi sekadar subjek sekolah, tetapi alat untuk mereka meluahkan perasaan dan idea sendiri. Betul sekali. Kelebihan utama prinsip bermakna ini adalah ia menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan tidak membosankan. Apabila murid berkongsi secara lisan sebelum menulis, mereka sebenarnya sedang membina jambatan antara bahasa lisan dan bahasa tulisan. Sebagai kesimpulan, gabungan antara struktur yang jelas iaitu berperingkat dan pengisian yang dekat dengan hati iaitu bermakna akan melahirkan murid yang bukan sahaja pandai membaca, malah menghargai ilmu yang dipelajari. Kami sebulat suara mencadangkan agar guru sentiasa peka dengan latar belakang murid untuk memastikan setiap aktiviti literasi
yang dijalankan sentiasa relevan dan bermakna buat mereka. Okey. Baik. Terima kasih atas ahli-ahli pakar sekalian atas cadangan dan pandangan yang sungguh hebat yang baru diberikan tadi. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Okey. Baik, anak murid. Hari ini cikgu akan mengajar kamu semua berdasarkan gambar yang berada di skrin ini. Baik, cikgu nak Aiman beritahu apa yang ada dalam gambar ini. Gambar itu ada cikgu dan murid. Bagus. Lagi mereka duduk di mana, Aiman? Mereka duduk di sebuah kelas. Di sebuah kelas. Baik. Cikgu nak kamu semua beritahu balik apa yang kamu nampak? Cikgu. Ni? Murid. Okey, yang ni? Kelas. Okey, bagus. Okey. Baik, Aina. Cikgu ni sedang buat apa? Cikgu sedang mengajar. Bagus. Lepas tu pula? Murid sedang belajar Okey. Mereka belajar di mana? di dalam kelas. Okey, bagus. Berdasarkan daripada perkataan dan gambar tadi, cikgu nak buat satu ayat. Okey. Ayatnya berbunyi, cikgu mengajar di dalam kelas. Cikgu mengajar di dalam kelas. Okey, bagus. Baik. Itu saja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Okey, baik. Hari ini cikgu nak mengajar pada kamu semua tentang cerita kamu. Okey. Sebelum tu cikgu nak tanya satu soalan. Semasa kamu dalam perjalanan ke sekolah tadi, apa yang kamu nampak? Fatin? Masa saya datang sekolah, ayah saya hantar saya naik motor. Lepas tu, saya nampak kucing besar. Wah. Kucing Kat warna pagar oranye. sekolah. Kucing warna oranye di pagar sekolah tadi. Ya, cikgu. Cikgu selalu bagi makan dekat kucing tu. Okey. Baik. Daripada cerita Fatin tadi, cikgu nak kamu semua tulis pula pengalaman hidup kamu yang menarik dan tertarik untuk cikgu baca dan tanda nanti selepas habis kelas. Okey. Cikgu, kalau saya nak tulis pasal saya main basikal petang semalam boleh? Oh, menarik cerita tu. Boleh. Tulis. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Okey. Baik, anak murid. Hari ini cikgu akan mengajar kamu semua berdasarkan gambar yang berada di skrin ini. Baik, cikgu nak Aiman bagi tahu apa yang ada dalam gambar ini. Gambar itu ada cikgu dan murid. Bagus. Lagi mereka duduk di mana, Aiman? Mereka duduk di sebuah kelas. Di sebuah kelas. Baik. Cikgu nak kamu semua bagi tahu balik apa yang kamu nampak? Cikgu. Ni? Murid. Okey, yang ni? Kelas. Okey, bagus. Okey. Baik, Aina. Cikgu ni sedang buat apa? Cikgu sedang mengajar. Bagus. Lepas tu pula? Murid sedang belajar Okey. Mereka belajar di mana? di dalam kelas. Okey, bagus. Berdasarkan daripada perkataan dan gambar tadi, cikgu nak buat satu ayat. Okey. Ayatnya berbunyi, cikgu mengajar di dalam kelas. Cikgu mengajar di dalam kelas. Okey, bagus. Baik. Itu saja kelas kita pada hari ini.